Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, energetik lah sikit kita hari ni sebab baru lepas makan tengah hari pukul 5. Okay, sebab saya pukul 12 tu saya sarapan, pukul 5 ke 6 ke macam tu saya makan tengah hari. Lepas tu habis. Tapi kadang terlepas jugalah bila anak-anak ajak keluar makan malam kan. Memang udahlah juga, takkan nak pandang je. Okay, so tadi makan ni sambal ikan tenggiri berulamkan petai. Sedap, nikmat, alhamdulillah. Lepas tu kena pula air kopi secawan. Lepas tu barulah saya start video. Lagipun memang saya tunggu dia macam tak panas sangat sebab tadi memang panas menyengat. Okay. Alright, apa kita nak buat petang ni? Kita nak bersihkan dekat tempat hati-hati dekat RPH yang dekat sana tu. Saya nak cabut rumputnya, ini menyapu. Dan kita bakar sampah. Macam tu lah. Alhamdulillah. Okay. So hari ni saya cabut rumput, saya kena pakai sarung tangan sebab rumput kat situ dah ni merimbun sangat. Lepas tu saya dah 2 hari jugalah saya dah gerakkan untuk cabut rumput kat situ, bersihkan setempat. And then banyak ulat bulu. Kan kita tak meracun kat sini kan. Jadi memang banyak rama-rama yang membiak di kawasan ini. Tapi memang seronok. Rasa macam ya Allah damainya tengok rama-rama terbang kan kesana kemari. So sebab itulah saya tak meracun. Jadi protection untuk diri saya kena pakailah gloves. Okay, jom kita buat kerja. Habis ayam ni tau. Tengok tu yang putih kat sana tu. Dia tu kecil, dia boleh terbang keluar. Tak apalah, sabar je lah. Daripada 4 ekor kat luar, biarlah seekor kat luar kan. Okay, akan datang insya-Allah. Semuanya kat dalam tu. Habis ni dia berkubang kat dalam ni. Okay, mana ni sarung tangan. Penyapu dah ada. And then pengaup. And then bakul. Bersihkan sampah kan. Okay, as you can see, saya dah start buat dekat sini sampai 1, 2, 3, 4, 5 lot. 5 lot saya dah cabutkan rumput dan dah tanamkan hati-hati untuk memenuhkan kawasan tu. Okay. Dan kita nak sapu lah sebab rumput yang saya cabut ni dah kering. So kita boleh sapu dah. Termasuklah tu kaki ayam tu. Saya tanamkan ayam tu dekat sini. Tapi babi dia sungkurnya keluar. Berapa kali saya tanam balik, keluar dah. Lepas tu saya dah malas dah, biarlah tuan. Okay, jadi kita sapu and then kita akan sambung cabut sampai ke habis tu. Lepas tu kita akan bergerak ke bahagian ni pula. Kat sini dia tak banyak rumput tapi dia banyak daun kering. Jadi kita kena menyelinap lah di sebalik pokok-pokok ni untuk ambil daun-daun kering tu. Termasuklah yang dekat sana. So kita tak boleh nak buat kat sini dulu sebab kat sini tengah cahaya matahari petang sangatlah panas. Jadi kita buat tempat redup dulu. Yuk.
siap 3 lotnya. 1 jam 1 jam nak mengadap sebab dia padat gila. So ini rumput-rumput yang kita cabut. So boleh tengok after. Okay, saya memang aim untuk satu barisan dulu sebab bawah para ni dia ada 2 baris kalau anda perasan. So saya aim untuk bersihkan satu barisan ni je dulu. So ada banyak spot yang kosong yang saya akan tanamkan balik dengan hati-hati. Okay, banyak sangat spot kosong. And the best thing is this one. Oh cantiknya, subhanallah. Subhanallah cantik So dekat tepi tu sikit tu nanti insyaAllah besok akan dimesi rumput dekat area sini. Bagi kat sini clear dulu, dan saya akan cabut rumput bahagian ni daripada sana. Cantiknya, subhanallah. Right, kita ke tempat yang seterusnya.
sini. Okay, sebelah sini targetnya nak buat kan. Okay, alhamdulillah kemas dah. Kecuali kat dalam tu lah, kat dalam tu nanti saya akan buat. And then saya ada buat sikit kat sebelah sini. Rasa puas hati sangat. And then saya nak sambung sebelah sana, tapi saya akan sambung without recording lah. Saya nak buat tanpa record. Nanti kan penuh sangat handphone ni. Okay. Sebenarnya tak sabar nak tengok clear kat bawah ni. Ya Allah, hai. Sambil buat kan rasa macam excited tengok kan yang tinggal ni. Yang kemas, lepas tu warna-warni. Ya Allah, hai. Alhamdulillah atas nikmat rasa bahagia ni. Tak tahulah nak kata, rasa bahagia sangat. Alhamdulillah. Okay, so sekian itu saja daripada saya. Kira macam sehari jugalah. Dia bila masuk Zoho je dah ngantuk. Hari ni hari Ahad. Saya dapat keluar pagi hari ni untuk buat kerja kat luar, sambung kerja petang semalam. And then saya akan teruskan buat lagi. Macam tadi tu kan saya nak habiskan cabut rumputnya. Terima kasih kepada anda yang menonton, and siapa yang belum subscribe lagi bolehlah tolong subscribe. Okay, saya harap anda semua dapat sesuatu, and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum and happy weekend.